Kita hisap rokok sudah hisap naik masjid. Ni orang berakhir rokok. Jadi imam semaya dengan tidak koma, apa hukumnya? Tak ada koma mulut, tak ada beru gigi dak. Hukum dia sah tapi makruh. Rokok dengan bawel mana busung? Tanya dia. Orang makan bawel dengan isap rokok, mulut mana busung? Mana lebih busung? Amo duk tera tu lebih busung orang isap rokok lagi. Amo kalau orang isap rokok naik kereta pakai pintu pak-pak kena buka lah. Nak duk talih dia menyawa sosah tu lekat dalam kereta kita. Kita pun nak duk tak boleh. Kalau orang makan bawel tak apa lagi. Orang makan bawel tak busuk tara tu, orang isap rokok busuk mulut dia. Nabi kata siapa makan bawel mentah, bawel besar, basal tu, bawel besar. Maka jangan ia hampir akan masjid kami, jangan pergi semaya. Nabi tak pergi semaya jemaah orang makan bawel besar. Sebab apa? Fa innal malaikata tata'adza mimma ta'adza minhu banu Adam, kerana malaikat bau busuk apa hak anak Adam, apa manusia bau busuk. Hak manusia jadi sakit hati menyusah manusia, malaikat pun menyusah. Yani kita bau busuk, malaikat pun bau busuk. Tepat semaya jemaah malaikat ada bersama. Kita orang isap rokok, orang makan bawel, bila kita pergi masjid, kita wakwi malaikat busuk, wakwi malaikat lari. Nabi tak pergi masjid. Oleh tu orang isap rokok jangan kata nak jadi tu imam, dia kena duduk di rumah, tak boleh pergi sembahyang masjid, kena duduk di rumah. Nak pergi ke masjid kena beruh gigi dulu, wihilai bau busuk rokok, kena beruh gigi, wihilai bau busuk bawel, baru boleh pergi masjid. Apatah lagi nak pergi jadi tu imam selalu. Tapi sah tak semaya dia sah, hukum dia makruh. Di dalam fiqh kita makruh. Makan bawel mentah makruh. Isap rokok kalaulah kira semata-mata rokok itu hukum makruh. Semata-mata diisap rokok. Kalau tilik kepada ada bahaya dia, rokok tu bila isap ada bahaya, itu haram. Nisbah dengan busuk dia tu makruh semata-mata bila pergi tempat beripung, sama ada semaya jemaah dan lain daripada semaya jemaah. Ni acik bolehnya kita kena buat sangkum kita, jangan ada sangkum rokok. Ke mana-mana pun kena usaha ke arah tu. Sangkum bapu tak ada rokok. Buatlah ke mana-mana, pisah. Fikirlah nak buat lagu mana. Ipung buat muda. Royak kita kena anti, kena runarung hal rokok. Jangan buat ada rokok. Ipung orang tua, kita jangan buat ada rokok. Hak isap dah biar lepas wi dia, ataupun cari isap wi banyak sikit lagi, wi je bangat mati. Wi habis-habis. Hak dia isap dah tu usaha wi bangat-bangat mati, wi habis. Ya dia isap 3 putung sehari, carilah boleh 30 putung. Wi habis buku sehari, bangat mati sikit. Hak tak isap lagi tak usah isap lah. Ulama belakang ni boleh kata tak ada seorang habuk dah, tak ada hukum kata haram isap rokok, sekerik rokok beli kedai. Orang ulama dulu duk kilah mek daun nipah di sungai di baru tu mari koyak tanah bakar hiri-hiri hisap hak tu ya. Dah hukum makruh. Ada pun hak ni rokok ni tetap dah ada nikotin berapa gram, ada alkohol berapa, tak tahu benda bahaya yang panggil benda racun ada berpuluh-puluh di dalam rokok tu. Batu ulama Syafi'i kita pun hukum haram, khususnya mufti Mesir hari ni, yang mufti Mesir dulu seperti Dr. Ali Jumaah, dia hukum haram isap rokok. Dia sendiri hukum kata haram juga isap rokok. Tu orang Syafi'i hak ringan dah lah di dalam bab rokok ni, orang Syafi'i ni hak ringan. Orang lain kau lebih lagi lah.
masuk di dalam bazir harta. Dan orang hak kerja rokok sendiri, orang kerja di rongan rokok, orang Islam kita, dia mari kepada tempat kita, dia royak hakikat hak sebenar. Jangan isap rokok. Sebab apa? Di terbakar tu, terbakar nak boleh masuk di dalam kertas rokok, kertas dia panggil. Yang lalu tu dia ada air arak semua. Dia lalu terbakar, air arak semua atas bakar tu. Basah dengan air arak. Sudah pada tu baru pergi masuk peletik masuk dalam sarung kertas dia tu. Maka air arak tetap najis. Sebab tu orang bawa rokok dalam semaya tak sah. Sebab rokok tu najis. Kandungan terbakar dia tu disembuh dengan air arak. Mana arak dah lah isap tu, isap air arak lah tu. Sebab tu dia sedap sangat tu. Kelipah, lali sekali serak tu. Dia masuk tu. Habis tu orang ada rokok, jangan duk boleh kocek nak semaya. Kalau boleh kocek, tak sah semaya dia kerana hukum najis terbakar dia tu. Tak sebab terbakar hak kita tanah hiri jemur ni, hak ni tak lain lah. Hak ni terbakar betul benda suci. Kalau hak beli rokok sekerik, kerontik, keruntang, pak ke apa tu, dia sembuh air arak. Tu orang hak kerja rongan yasub sendiri dibakar royak. Orang Islam kita kerja di rongan yasub tu. Dia sendiri duk kerja situ. Dia mari royak kata tak usah hisap lah rokok, dia kata. Kerana disembuh dengan air arak. Wallahu a'lam. Amba azung ngepung, amba nak usaha begitulah. Salah satu pada hak amba ambil tanggungjawab, nak menyucikan masyarakat kita daripada rokok. Sangkum kita 3 wilayah ni jangan ada rokok. Negeri kita 3 negeri ni jangan ada rokok. Orang Islam tak isap rokok. Bila tengok orang isap rokok, kata ni sia ni Cina ni, kafir ni. Kita nampak begitu, beza. Kita orang Islam jangan isap rokok. Sebab apa? Kita tak usah tilik kepada hukum haram halal, tak usah tilik situ. Isap rokok ni dia panggil aib, benda aib, benda huduh. Benda huduh. Di segi doktor huduh, di segi agama huduh. Satu Imam Bajuri bila orang isap rokok masuk dalam orang bazir. Masuk dalam bazir harta, kena harta. Kerana tiap-tiap kita buat perbuatan tu tak ada faedah dunia, tak ada faedah akhirat, itu nama bazir lah. Isap rokok dunia tak ada faedah, akhirat tak ada faedah. Kalau tanya isap rokok boleh pahala berapa? Sama dengan semaya sunat mana? Sama dengan sedekah mana? Tak ada sahabat. Isap rokok tak ada boleh pahala. Kalau tanya dunia boleh faedah berapa gatik? Gagah tambah rank berapa? Sehat berapa? Boleh protein berapa? Tak ada. Bahaya pula. Itu dia panggil bazir. Orang isap rokok, bazir. Nama dia. Orang bazir harta. Maka bazir harta Tuhan larang dalam Quran. Wala tubadzir tabzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang bazir adik-beradik syaitan, adik-beradik hantu Tuhan hukum. Orang mengenak harta. Sama hukum dia dengan orang ambil duit tahu dalam laut. Ambil duit tahu, ambil duit bakar. Sama hukum dia. Lepas tu amba buat istilah orang isap rokok ni orang bakar duit. Orang bakar duit. Isap rokok orang bakar duit. Tapi bakar tangam nama dia. Tak ada bakar duit terung. Ambil duit bakar duit terung gitu. Tu bazir haram, tak ada khilaf. Ni tak yang pergi beli ya. Ambil duit, pergi beli rokok, mari cucuh. Sama juga bakar duit lah juganya nama dia. Sebab tu bagi kita orang beriman mesti kita kena jauh dengan rokok. Tak boleh. Bukan sifat orang beriman. Isap rokok ni bukan sifat orang beriman. Sifat orang kurang iman. Maaf lah kalau dalam ramai-ramai ni ada hak isap rokok. Kita nak beki lah. Kita boleh beki diri kita. Boleh. Tak ada apa.
Orang lekat debu lagi boleh tinggal. Tak ada sung kita isap rokok tak boleh tinggal. Ambot 4-5 tahun dulu, 10 tahun dulu, perobat banyak orang. Mama bolah perobat. Mari nak gila. Anak demo tu tak ada jalan nak gila dah. Gigi ada satu gigi habis. Gigi habis. Bukan rokok saja dak. Tak ada jalan mari tahu pon dak. Mari tahu pon dak. Suruh kita tolong perobat anak dia. Kalau duduk rumah gila, bomo kata gila dah. Tapi mari duduk pon dak. Mama ni hari-hari dia check up. Bawa pagi panggil kecek. Nasihat. Kata nak jadi orang kedok kalau duduk lagu ni kalau siapa gila boleh ke? Dia nasihat nak hari. Jadi orang banyak orang. Sampai hari ni alhamdulillah tinggal habis. Tak ada apa lah. Sihat supaya dengan orang ramai. Boleh tinggal. Orang sampai kelas tu boleh tinggal. Lepas kita dapat kau rokok. Yang nak di kita nak dengan toksi je. Rokok lebih ringan. Kalau kata toksi hari ni. Toksi boleh. Kalau dah. Duduk di hati kita nak kuat kau tak kuat tu je. Azam putus boleh. Sebab dia tak sapa tangga jeng. Ni sapa tangga jeng. Ketan nyuk tak sapa masa dia tak isak. Apa masa dia tak ada hak dia tu kau kata siapa nak mati. Siapa kelas tu. Tapi boleh lagi tinggal. Rokok ni yang mari tekan saja ya. Masa lepas makan nasi tu tak boleh duduk dah. Kalau duduk kita pun kena lari pergi dolek bucu mana. Hidup bucu tu sebentar serah boleh 3 utir. Tak apa. Tinggal. Gitu ya. Lepas makan jaga tidur. Dia ada tekanan dia masa-masa yang tertentu sikit je. Kalau kita sikit lepas. Tapi kita orang tak kena sedap kecek lah. Orang hak kena tu. Dia berasa berat di sisi dia. Dia berasa tak ada gopo. Amba tengok amba pergi tempat ceramah banyak lah. Amba kecek ni. Kata alhamdulillah. Banyak kesal juga demo sudah kelik duk isakkan 2 hari demo telefon mari bapa banyak orang hak tinggal rokok masjid yang bagi ceramah tengahnya amba akak contoh amba kata rokok ni padan hak ni padan dah amba duk tengok atau duk selisih dengan orang isap rokok je bawa mutu kata Allah uduh sangat amba tengok mulut isap rokok dia itu tengok tu Allah lebih dah beruk lagi. Tengok tu padan dah kata. Orang isap rokok boleh beradun dah. Tengok uduh dia panggil. Payah mutu tak pandai. Nak lepas tangan tak boleh. Dua-dua nak lepas pegas tak pandai. Lepas tu rokok duk mulut. Tu kata Asap tu baik kau ejus tu baik kau mulut sah. Peruh. Jangan dah aku tu. Allah uduh sangat. Amal kata gitu. Kesal juga kesalnya tinggal malu juga dia pun dia isah diri dia panggil. Tu sebab tu mulihnya kampung kita apa ni jangan ada rokok. Boleh perakat. Masjid ni masjid plot buri. Kampung ni kampung plot buri. Orang mari tengok sini tak ada. Bila masuk sini tak ada. Acik boleh siapa isap rokok kita igak. Siapa isap rokok kita igak. Wajib so. Isap rokok tebuh dalam je tu. Puak kita pakai ikat tak pakai ikat. We lagu tu kita merintah sungguh kampung kita. We kita kuasa. Insya-Allah taala rahmat Allah akan turun banyak. Ganti rokok tu.